Saya juga nak tanya apa perancangan Kementerian Komunikasi melalui Belanjawan 2026 untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penggiat seni, artis, dunia industri perfilman dan sebagainya. Masalah mereka ialah modal. Apa rancangan kementerian untuk menyelesaikan isu modal ini? Dan penting juga bagi Kementerian Komunikasi, tolonglah pastikan kesilapan-kesilapan tidak berlaku dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kesilapan. Jangan ada salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Sebab lepas buat pembetulan, lepas buat salah, terpaksa buat pembetulan, dan ini menyebabkan satu dunia nampak kelemahan kita. Apabila pemimpin negara asing datang. Bercakap mengenai kehadiran pemimpin asing, saya juga nak nyatakan bahawa sambutan yang kita bagi kepada mereka, terutama pemimpin-pemimpin yang kontroversial, janganlah keterlaluan. Satu dunia sedang mengecam Donald Trump sekarang ini kerana genosid yang dijalankan di Gaza. Tetapi Perdana Menteri kita menyambut beliau